Dia tulis noodle, nasi campur, roti john. Assalamualaikum bang. Roti john apa yang paling banyak daging bang? Crispy, roti john crispy satu. Alright, so kita ordernya crispy. Tada! Bismillahirrahmanirrahim. Bau dia dah start buka sikit, bau dah ada bau kan. So okey lah kot. Macam banyak pula cheese dia ni. Tadi dah minta kurang dah. Tolonglah jangan bagi saya muak. Tolonglah. Saya dah macam okey, cheese dia banyak dekat bahagian luar tapi dalam dia tak banyak cheese. Okey, kita cuba try. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab dah ingat kita yang review makanan Jason kan, dia pun cakap antara punca kenapa dia dah tak nak review roti john, sebab dia kata banyak sangat cheese, banyak sangat sos, macam tak selera nak makan, muak. Kita cuba habiskan dan tengok lah. Nah, ini walaupun dah lama tapi boleh rasa lagi sedikit crispy tepung dia, sebab cheese dia tak letak banyak kat dalam. So okey lah. Dia masih lagi gunakan cheese cair tu, yang susu tu. Saya rasa roti john, saya rasa kena berhenti lah pakai cheese cair tu. Dia tak bagi efek yang bagus kat makanan sebenarnya tau. Dapat rasa crispy dia. So okey. So ada sayur, ada telur. Macam biasa, saya tak pasti sebab tadi saya cakap dengan dia boleh kurangkan cheese, kurangkan mayonis, kurangkan sos. Saya tak tahu dia ingat ke tidak. Nak kata kurang, macam tak kurang, macam banyak juga ni sebenarnya, tapi tak terlalu banyak. So okey lah. Kenapa? Sebab ini bukan cheese. Cheese, if you letak mozzarella cheese, okey saya faham, mungkin mahal sangat, tapi dia tidak rasa muak tau. Cheese yang macam ni cair, yang letak air, letak serbuk, kacau tu, saya minta maaf, sangat muak. Bismillah. So ayam dia ni, walaupun cheese dia, tepung ayam tu masih boleh rasa. So it's not too much. Roti john ni adalah satu juadah yang wajib pada bulan puasa. Memang wajib, semua orang patut nak. So roti john ni, saya consider kategori boleh lah